السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال جل شأنه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في موضع آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah nikmat dan kurnia. Mudah-mudahan moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita dalam kelompok, dalam golongan mereka yang bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur itu tidak ramai, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit dalam kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan mereka yang mengikuti petunjuk baginda Nabi sehinggalah ke hari kemudian. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung muzakarah kitab Penawar Bagi Hati yang telah dikarang dan dituliskan dia oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahmatullahi alaih. Dan kita sambung muka surat 35 baris yang kelima daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala wa huwa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi alaih wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Dan sigia bagi mereka yang dipuji bahawa mengamat-amati ia pada kesudahan yang ditakuti, dan terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Walhamdulillah. Kita masih lagi dalam bab puji memuji. Jadi puji memuji ini ada 6 kebinasaan. Maknanya orang yang puji
Dan orang yang kena puji, dia kena tengok, sebab puji memuji ni ada 6 muhlikat, 6 kebinasaan. Apakah kebinasaan itu? Yang pertama, 4-nya, daripada 6 itu 4 bagi orang yang puji, bagi orang yang memuji, dan 2 lagi bagi orang yang dipuji. Orang yang memuji tak lepas daripada kebinasaan, maknanya tak lepas daripada dosa. Jadi kena tengok kalau nak puji orang, ya kena tengok apakah berdosa, apakah ada kebinasaannya ataupun tidak. Ini pelan-pelan. Puji ni bukan semua tak boleh, ada boleh. Jadi dia ada 6, kita dah sentuh pada kesempatan yang lepas. Ya, 6 itu apa? Ulang balik, flashback. Kadang orang yang puji itu dia berlebih-lebih, lebih-lebih memuji itu, berlebih-lebihan dalam memuji, maka dia berbohong dalam puji memuji itu, dia berbohong, maka itu dusta, berdosa, lebih-lebih. Kadang-kadang dia macam yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dia macam tunjuk kata dia suka kepada orang yang dipuji, padahal sebaliknya. Jadi itu juga ya jatuh ke dalam riak. Dia sebut di sini riak kerana apa? Kerana dia rasa dia pandai puji sampai orang tak tahu dia ni yang sebenarnya bukan suka. Dia tak suka orang tu. Dia tak suka orang tu tapi dia puji. Dan orang tu tak tahu kata dia tak suka sebab dia duk puji. Yang ni dia jatuh dalam riak. Riak sebab apa? Sebab dia rasa dia hebat dalam bab puji memuji. Yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang dia tak tahu pun, dia tak yakin, tak pasti apa yang dia cakap tu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dalam Quran sebut. Ini dalam Quran jelas. Kamu jangan sebut, jangan cakap apa yang kamu tak pasti, yang kamu tak tahu. Jadi dia tak tahu. Jadi bila dia cakap itu, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi ya seperti mana yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihaka qata'ta 'unuqa sahibik. Kesian sungguhlah dekat kamu ni potong leher kawan kamu. Dia puji, dia ingat orang tu adil, dia ingat orang tu baik, tetapi sebaliknya. Puji pula ya, kena tengok orang dipuji itu betul ke tak betul apa yang dia puji. Kalau dia tak tahu, dia jangan kata, dia jangan cakap. Kalau tak tahu, dia baik diam, jangan cakap. Yang keempat, dia puji. Dia puji itu dia suka cita, menjadikan dia akan yang dipujinya itu sukacita. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Jadi dia puji ini orang yang fasik. Puji orang fasik tak boleh. Tapi kalau orang tu buat baik, kita tak tahu dia fasik ke tak fasik atau apa. Apa contoh orang tu orang fasik? Contohnya tak sembahyang. Senang je. Kalau tak pakai kepiah tak boleh kata fasik lagi. Kalau pakai seluar jin tak boleh kata fasik lagi. Ada orang kadang-kadang orang pakai seluar jin dia kata fasik tak? Dia kata pakai seluar jin ni sebab dah ada pakai seluar jin, jin tak ada seluar. Jadi ambil seluar jin. Tak boleh macam tu, bukan fasik. Seluar jin. Orang tu tak tutup aurat, fasik. Tak boleh puji.
Kan? Sebab apa? Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik dan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innallaha yaghdabu idza mudihal fasiq." Sesungguhnya Allah Ta'ala murka apabila dipuji orang fasik. Jadi kita puji itu seolah-olah kita menggalakkan dia buat lagi kederhakaan ataupun maksiat. Itu yang tak boleh itu. Itu 4 kebinasaan kepada orang yang memuji. Adapun 2 kebinasaan kepada orang yang dipuji itu apa? Kan orang yang kena puji tu, dia rasa apa? Dia rasa hebat lah. Yang tu yang tak boleh. Dia rasa sombong. Yang kelima, kebinasaan dalam puji-pujian. Yang kelima, orang yang dipuji dia rasa sombong. Dia rasa sombong. Orang yang kena puji itu dia rasa sombong. Dia rasa dia hebat. Tak boleh. Jadi kita orang, kalau kita tahu dia akan rasa sombong, kita jangan puji. Sebab itu akan menjatuhkan dia dalam murka Allah. Begitu juga dia rasa ujub. Ujub ni apa? Ujub ni rasa tercengang-cengang dengan kehebatan diri dia. Tapi dia tak cerita ke orang. Dia tak cerita depan-depan ni, dia tak cerita. Dalam hati dia, dia rasa dia tu buat amalan hebat. Dia rasa orang lain bawah. Kadang-kadang dia cerita. Kadang-kadang, kan? Jadi kita yang tahu ini orang yang tidak boleh dipuji. Itu akan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan, ke dalam murka Allah. Jadi adakah semua itu, adakah puji-puji ini tak boleh langsung? Tidak juga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW puji sahabat-sahabat. Antara orang yang Nabi puji ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nabi SAW sebut apa? "Lau uzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajaha." Sekiranya ditimbang iman Abu Bakar duduk sebelah, satu timbang iman orang yang beriman seluruh alam di sebelah, la rajaha, iman Abu Bakar akan berat daripada iman orang-orang yang lain. Itu Nabi puji ke tak puji? Puji ya, hebatlah puji macam tu. Kan, puji iman. Kalau puji kereta, okey lagi. Kalau puji bini cantik, tak ada masalah lagi. Ini puji iman. Iman ni harta yang paling berharga. Lebih daripada diri kita lagi. Diri kita kalau tak ada iman, tak ada harga. Ya. Lagi Nabi puji siapa lagi? Nabi puji Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Al-Faruq. Nabi kata, "Laulam ub'as la bu'ista ya Umar." Sekiranya aku ini tidak diutus wahai Umar, nescaya kamu pasti kamu yang diutus. Maknanya kalau aku ni tak jadi rasul, kamu yang akan jadi rasul. Jadi banyak lagi yang Nabi puji Sayyidina Umar. Nabi kata dalam banyak-banyak orang, dalam banyak-banyak umat, Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka mulhim. Mulhim ni maksudnya orang yang sentiasa beri idea baru, segar untuk memperbarui urusan-urusan agama. Jadi kata Nabi kepada Sayyidina Umar, "Wa anta mulhimu hadhihi ummah." Dan kamu adalah mulhim, orang yang punya ide-ide segar buat membangun umat ini, wahai Umar. Itu Nabi puji Sayyidina Umar. Kalau tak masuk, tak ada masalah. Jadi kita kena tengok. Sebab tu dalam kitab ni dia kata, dan sayugia bagi mereka yang dipuji. Jadi bagi orang yang kena puji, dia kena tengok dan dia kena takut. Kerana terkadang adalah seorang itu baik,
tetapi kesudahannya jahat. Wal'iyadzubillah. Ini yang kita takut. Al-ibratu bi khawatimiha. Jadi kadang-kadang orang tu baik, tiba-tiba akhir hayat dia habis. Akhir hayat dia mati dalam su'ul khatimah. Nabi pernah sebut tentang seorang perempuan ahli ibadat. Ahli ibadat, kuat buat ibadat. Tapi akhir hayat dia kurung kucing. Kucing dia pun. Kan kita dengar kucing ni kecil lah. Kucing. Binatang. Dia kurung apa? Dia kurung kucing dalam satu tempat. Dia tak bagi makan kucing tu sampai mati. Jadi Allah Ta'ala azab dia sebab itu. Padahal dia seorang ahli ibadat. Jadi jangan kita perlekehkan dosa. Kadang-kadang nampak kecil, tapi di sisi Allah amat besar. Allah Ta'ala pandang. Tengok macam mana seorang penzina, orang pelacur. Dia ni pelacur, tapi oleh kerana dia bagi minum kepada seekor anjing, dia bagi minum. Dia tengok anjing tu duduk jilat batu. Ini dalam hadis sahih. Nabi cerita. Dia tengok anjing ni jilat batu. Dia apa yang dia buat? Dia tahu kata anjing ni dahaga. Dia ambil kasut dia cedok air dengan kasut dia bagi anjing makan. Bila anjing tu minum, dia pun ambil balik kasut dia. Oleh kerana dia buat begitu, rahmat dan belas kasih dia kepada anjing, Nabi SAW sebut, awa nahnu ahaqqu biha, kami lebih berhak memberikan belas ihsan kepada dia lebih daripada dia memberi belas ihsan kepada binatang anjing. Jadi jangan kita perkecilkan amal-amal yang sedikit yang kita buat. Ya, jangan juga kita rasa hina, jangan rasa lekeh dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, dan bahawa ingat ia akan kejahatan dirinya, dan kena jaga kadang-kadang ya amal kebajikan ni orang buat banyak tapi dia tak jaga. Amal-amal kita ni ya kadang-kadang tak secure, tak selamat. Tak selamat macam mana? Amal-amal kita ni tak selamat. Ada orang, contoh, saya bagi contoh. Ada orang dia ni duk bagi makan fakir miskin. Dia bagi makan fakir miskin. Hari-hari bagi makan. Kan? Dia rajin sedekah lah. Tapi dia bubuh dalam TikTok. Bubuh dalam TikTok. Ini aku berbagi sedikit makanan kepada orang-orang miskin lah. Dia beli beras, dia beli macam-macam lah, sardin lah, ikan bilis lah, telur lah, kan? Dia letak dalam kereta dia buat video. Jadi salah tak? Tak salah, bukan salah. Boleh lah. Dia kena tengok diri dia boleh ke tak boleh. Dia kena tengok diri dia macam mana. Dia kena tengok dia buat tu untuk apa. Cuba kita tengok sahabat-sahabat Nabi dulu buat baik macam mana. Tahu tak cerita siapa sahabat Nabi yang kaya-kaya? Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Uthman ibn Affan. Apa amalan mereka ni? Kena baca kitab Rijal Haular Rasul, Khalid Muhammad Khalid. Rijal Haular Rasul itu cerita 60 orang sahabat Nabi. Antaranya ada Abdul Rahman bin Auf. Antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Antaranya ada Uthman ibn Affan. Rijal Haular Rasul. Rijal maknanya ya, rijal makna orang lelaki ya. Orang-orang lelaki. Orang-orang lelaki
perwira-perwira di sekeliling, di sekitar Nabi. 60 sahabat Nabi. Orang terjemah buku itu tubuh 60 sahabat Rasulullah. Apa yang Abdul Rahman buat? Apa yang Utsman buat? Abdul Rahman tu kaya dia. Kaya Abdul Rahman tu. Diriwayatkan kalau tengok dia punya kafilah tu sepelau mata memandang, tak habis lagi. Kan kalau kita kata trailer kan, bawa apa yang trailer bawa? Bawa apa mas? Hah? Kontainer. Maknanya kontainer tu kalau kita atur tu mata kita tu tak habis tengok, punya panjang. Dan harta Sayyidina Abdul Rahman bin Auf itu tak pernah dirampok, tak pernah dirobek, tak pernah disambung. Punya Allah Ta'ala jaga harta-harta mereka barakah. Kenapa? Karena mereka ni kan pantang. Pantang apa? Pantang kalau Nabi minta. Bukan lari. Kita orang nak minta hutang lari dah. Hah? Tak angkat telefon. Kan? Oh dia ni nak. Dia tak ada duit ni. Dia telefon ni mesti nak minta duit. Jangan angkat. Tak angkat pun. Pantang. Kadang-kadang Nabi tak sebut lagi. Dia dah bagi. Ya Rasulullah, aku bagi seluruh harta tu di jalan Allah. Nabi kata, jangan wahai Abdul Rahman. Jangan wahai Utsman. Separuh lagi apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, untuk anak Allah, dan kami beriman dengan Allah. Sudah cukup. Dan mereka kata Rasulullah, jangan bagi. Rasulullah tahu kata mereka ni ya saudagar-saudagar handal-handal dalam berbisnes, handal berniaga. Jadi Nabi kata ambillah separuh saja cukup, separuh lagi. Dan mereka ni kalau nak bagi harta kalangan, mereka tolong orang-orang di Madinah. Apa yang mereka buat? Tengah malam kita buat apa? Main game. Dia orang kita tak ada kan? Yang macam ni tak main game. Tengah malam dia akan bawa harta dia ketuk pintu. Ketuk pintu-pintu. Pasar raya. Dia di zaman dulu ni pasar raya tu rumah orang lah. Kadang-kadang pasar tu di bawah, rumah dia di atas. Dia ketuk pintu. Orang tanya, siapa ni? Ibnu Auf. Ada apa? Ini ada hal penting. Ada hal penting. Tuan kedai itu kalau dengar Abdul Rahman, Utsman datang, mesti buka lah. Ini toko besar. Kan, mesti buka. Apa yang dia buat? Dia bincang bisnes kat tengah malam? No. Dia kata, kamu buka buku. Tengok dalam kalangan orang-orang Islam ni, mana yang mereka ni yang berhutang. Tunjukkan buku. Kira berapa semua hutang mereka. Kira. Okey, aku bayar hutang ni semua. Tapi jangan beritahu aku yang bayar. Ada orang buat macam tu. Siap ambil gambar. Masuk dalam. Ni ada berapa ni kampik ni apa ni? Berbahagia dengan sardin dah. Jadi mereka buat macam tu sebab nak jaga hati, buat ikhlas kerana Allah. Kami tidak mendamba dengan apa yang kami sedekah ini puji-pujian. Kami tak tuai puji-pujian daripada kamu. Bahkan terima kasih juga kami tak mahu. Kami hanya mengharap redha daripada Allah Rabbul Izzah. Redha Allah Ta'ala saja. Semoga Allah Ta'ala terima apa yang kami buat untuk umat. Macam tu. Sampai Sayyidina Utsman tu, telaga yang dia bagi, bahkan duit dia ada lagi sekarang. Duit dia sampai sekarang ada lagi. Sayyidina Utsman bin Affan. Macam tu. Itu yang kena jaga tu. Kena jaga amalan-amalan kita. Nabi kata, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh tangan yang memberi.
Dan Nabi kata, ya, antara orang yang baik ialah orang yang bila tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Apa maksud tangan kanan bagi tangan kiri tak tahu apa maknanya? Maknanya dia bagi dalam keadaan ya ikhlas. Dia tak tengok dah ni duit warna apa. Biasa kalau orang nak cabut, dia cabut warna apa? Warna biru lah kan. Tapi kalau ada yang tembaga dia beri. Jadi kalau orang yang ikhlas tu dia ambil je, dia bagi je. Dia ikhlas betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena tengok kesudahan. Kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Sebab tu kena jaga sungguh-sungguh. Ya, jaga sungguh-sungguh amalan kita, jaga sungguh-sungguh iman kita. Dan bahawa menzahirkan dia akan benci bagi puji itu serta benci ia akan dia di dalam dunia. Jadi kalau boleh tu jangan rasa selesa dengan puji-pujian yang orang bagi pada kita. Sebab dia sebenarnya tak tahu apa yang sebenarnya. The true color. The true color orang percaya kita. The true color. Dia tak tahu wajah sebenar kita. Nampak saja baik, tapi kita banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sembahyang, kita minta ampun kepada Allah Taala, minta supaya Allah Taala ampuni dosa-dosa kita dan tutup segala kelemahan dan kekurangan kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Begitu. Jaga semua-semua. Dan kepada ini menduduki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qahsut turaba fi wujuhil maddahin." Yang ini riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Genggam oleh kamu, artinya genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Jadi orang yang puji yang lebih-lebih ni, puji yang masuk dalam kebinasaan ni. Jadi Nabi SAW ya tak suka. Ini menunjukkan, hadis ni nak tunjuk kata Nabi tak suka orang yang puji berlebih-lebihan. Bukan nak suruh ambil batu baling dekat muka dia. Orang puji kita ni ambil batu baling. Pasal apa ni hadis? Bukan maknanya begitu ya. Itu kena tengok. Kena tengok hadis, kena tengok syarah-syarah hadis. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tak kala dipuji akan dia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah maksudnya Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Kenapa Allah Ta'ala memuliakan wajahnya? Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah antara orang yang awal masuk Islam dalam kalangan kanak-kanak. Jadi dia masuk Islam awal. Dan wajah dia tu tak pernah tunduk, tak pernah sembah berhala. Tak pernah. Sebab itulah disebut karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ni siapa? Sayyidina Ali juga disebut Madinatul Ilmi. Dia disebut Babul Ilmi, Babu Madinatul Ilmi. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Ay Babu Madinatul Ilmi. Aku ni kata Nabi, Madinatul Ilmi, kota ilmu, dan pintu masuk dia Ali. Maksudnya apa? Maksudnya Sayyidina Ali ni banyak menguasai ilmu. Bahkan beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah salah seorang panglima dan pendekar dalam peperangan Sayyidina Ali. Jadi ramai dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi itu yang alim-alim. Antaranya siapa? Antaranya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas itu rujukan para sahabat. Syekhus Sahabah, gurunya para sahabat Nabi ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas orang yang mahir
dalam tafsir. Bila turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, turun surah An-Nas. An-Nas bukan An-Nas, An-Nas. Idza jaa nasrullah wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Semua sahabat-sahabat Nabi bergembira. Semua sahabat bergembira. Pasal apa? Pasal surah ni sebut apabila telah datang pertolongan Allah dan juga pembukaan kota Madinah, kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi seolah-olah Islam ini sudah di puncak. Semua sahabat bergembira kecuali Abdullah ibn Abbas. Kenapa dia tak gembira? Dia kata ayat ini turun tanda bahawa kewafatan baginda Nabi sudah dekat. Tanda bahawa Nabi akan wafat. Tak lama lagi Nabi akan wafat. Memang itu antara wahyu-wahyu yang akhir yang turun kepada baginda Nabi SAW. Lagi siapa lagi yang syekhul sahabat dalam kalangan sahabat? Di antaranya ialah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah ialah isteri baginda Nabi SAW. Sayyidatuna Aisyah bukan sahaja mahir berkenaan Quran, berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan fiqh, tetapi mahir juga dalam ilmu perubatan. Sayyidatuna Aisyah. Sahabat-sahabat itu kadang-kadang rujuk kepada Sayyidatuna Aisyah bukan bab agama saja. Bab ubat-ubatan pun dia mahir. Macam mana dia mahir? Sedangkan duduk dengan Nabi. Sebab Nabi itu terima banyak tetamu. Kan? Bila ramai orang datang jumpa Nabi, Nabi sembang apa semua. Kadang-kadang Nabi sembang bab perubatan, bab tumbuh-tumbuhan, bab akar apa semua, kayu semua. Jadi Sayyidatuna Aisyah dia dengar dan dia belajar. Semua berhebat perubatan lah. Hebat. Nabi SAW lagi hebat. Jadi ini di antara orang yang alim dalam kalangan sahabat adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Kalau walaupun demikian, apabila dipuji, tak kala dipuji, maka beliau akan berkata, Allahumma ighfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Artinya, hai Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Kadang-kadang orang puji ni dia tengok kita buat baik sekali je kan. Dia tengok kadang-kadang orang bagus dia ni bangun tahajud ni. Bagusnya orang lain tak bangun tahajud, dia puji kan. Dia puji lah orang ni bangun tahajud. Padahal dia bangun malam tu ya. Malam tu dia bangun tapi orang puji. Puji banyak lah, kata dia bangun banyak malam, selalu bangun malam. Padahal masa tu saja dia bangun tahajud. Jadi Sayyidina Ali kata apa ni? Allahumma ighfirli ma la ya'lamun. Ampunilah mereka ni ya Allah, mereka puji lebih ni. Contoh yang tadi itu. Mereka ni puji lebih apa yang mereka tak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan jangan engkau ambil salah akan aku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Jadi janganlah engkau letakkan dosa ke atas aku. Sekiranya mereka puji aku ni, jadi jangan bagi dengan puji-pujian tersebut aku dapat dosa. Jadi macam mana dengan puji-pujian tersebut? Ujub tu tahu tak? Ujub ni di antara yang menghapuskan amalan. Ni kena jaga ni. Kalau kita bela ataupun kita tanam pokok, kan? Kita tanam pokok, kita kena buat apa? Kita ada pokok banyaklah, pokok manggis, pokok rambutan, pokok durian. Kita biar macam tu je. Okey tak? Kalau orang kata okey lah, tak ada apa. Lepas tu bila dia tengok pokok durian, banyak ni buah durian ni. Bila nak boleh makan ni? Tak ada nak makan. Pasal apa? Monyet mari ambil. Tupai tebuk.
Kenapa monyet ambil, kenapa tupai tepuk? Sebab kamu tidak jaga. Begitulah juga dengan amalan-amalan kita. Kadang-kadang kita buat banyak, tetapi ada rasa ujub, ada rasa riak. Jadi amalan-amalan tersebut, ya, semuanya sudah habis, semuanya kering kotak, semuanya seperti debu yang berterbangan. Jadi tak dapat apa-apa. Macam tadi. Jadi sepatutnya macam mana? Sepatutnya bila tanam pokok, yang pertama sekali dia buat pagar. Pagar yang jaga pokok, yang jaga kebun, yang jaga ladang daripada dimasuki oleh monyet-monyet. Tapi ada tupai pula. Macam mana nak buat? Pagar ni maknanya kalau ada pagar, kena buat yang tupai tak boleh masuk. Macam mana nak letak pagar yang tupai tak boleh masuk? Pagar yang tadi. Kan? Tidak? Kalau bab dunia kita pandai. Bubuh pagar elektrik. Pagar elektrik. Lepas tu dia tanam pula, dia bubuh lagi. Apa ni pagar tu ada duri, kawat lagi. Kan? Tupai memang tak pandai dekat kan? Lepas tu kadang-kadang jaga lagi, ada senapang lagi. Tapi dengan amalan-amalan kita tak jaga. Tak jaga macam mana? Dia ni amalan ni kalau kita rasa orang tengok kita hebat. Hebat ni. Kita pakai jubah hebat. Ada janggut. Hebat. Orang percaya ni yang ada janggut ni kan. Ini mengaji mana? Mengaji ni dia mengaji, dia pandai belajar, dia pandai mengaji. Jadi penyakit-penyakit ni ada pada semua orang. Sama ada orang alim ataupun orang jahil. Orang jahil memang habis lah. Orang yang jahil, ya orang yang tak mengaji, orang yang tak belajar, biasanya tak selamat daripada penyakit ini. Macam dengan tadi, tanam pokok tak letak pagar. Itulah kiasan dia. Jadi nak buat macam mana? Kena mengaji. Macam mana nak jaga pokok-pokok daripada musnah. Daripada musnah oleh binatang-binatang, daripada musnah oleh kadang-kadang penyakit-penyakit. Macam itulah juga dengan amalan-amalan kita kena jaga daripada ujub, riak, sum'ah, takabur. Ya, bagaimana nak dapat ikhlas. Kalau dalam kitab Munyatul Musalli, walaupun kitab Munyatul Musalli itu Syekh Daud dia cerita bab semayang, tapi akhir-akhir itu dia kata biasanya tak akan lepas, ya, tak lepas orang daripada penyakit riak, ujub, sum'ah, takabur ni tak lepas, melainkan orang yang dah sampai kepada musyahadah ataupun muraqabah. Jadi dia rasa bila dia buat amalan tu semuanya itu adalah daripada Allah, kerana Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Dia kena rasa macam mana nak rasa. Itu kena mengaji dalam bab yang tasawuf. Itu yang kata wala tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Jadi jadikan aku ni ya Allah lebih baik daripada sangkaan-sangkaan mereka. Jadi kita kena usaha lah. Usaha ni bukan sekadar usaha sekali saja, tetapi yang susah nak mempertahankan. Bila biasa buat, ini macam mana nak konsisten itu. Nak konsisten itu lebih susah daripada mula buat. Konsisten ni maksudnya nak istiqamah. Kenapa nak istiqamah? Kerana istiqamah itu ialah seafdal amalan. Ada seorang sahabat tanya Nabi SAW, ya, apakah seafdal amalan? Kata Nabi SAW, kamu buat suatu amalan, adwamuha wa in qalla, yang kamu sentiasa dawamkan, yang kamu sentiasa buat, yang sentiasa konsisten walaupun sedikit. Kita nak benda tu. Jadi dapat seafdal amalan. Wallahu a'lam. Bab yang ketiga pada menyatakan marah, insyaallah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang.
apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, saya khilaf dan mohon banyak-banyak ampun dan maaf. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر الله أكبر الله